Tarikhnya 30 Julai 1989. Satu malam yang suram, terukir dalam sejarah rodeo. Lane Frost, seorang juara rodeo yang disayangi dan tidak gentar, bakal menghadapi cabaran yang akan menguji setiap titis keberanian yang telah diasahnya sepanjang bertahun-tahun menunggang lembu. Bagi Lane, ini bukan sekadar sukan. Ini adalah hidupnya. Pekerjaannya? Bertahan selama 8 saat yang kejam di atas belakang seekor binatang buas yang dicipta oleh alam untuk membalingnya seperti anak patung kain. Binatang yang dimaksud bukanlah lembu biasa dengan berat 1,500 paun. Menguruskan hal itu adalah satu legenda yang garang. Besar, berotot dan tidak berbelas kasihan. Itu seperti 5 peti sejuk menyerbu ke arah anda dengan tanduk di hadapan. Dan pada malam yang licin hujan itu, ketika awan ribut mengaum di atas dan arena bertukar menjadi lumpur, peluang semakin tipis daripada biasa. Tetapi Lane, dengan ketenangan yang menjadi tanda tangannya dan genggaman besi pada tali lembu, tidak gentar. Dia memanjat ke atas. Otot-ototnya tegang, rahangnya kemas. Pintu kandang terbuka dengan tiba-tiba. Lembu itu mengamuk dalam kekacauan. Orang ramai bersorak seperti guruh. Setiap henjutan, setiap pusingan, setiap nafas adalah satu peperangan. Dan bagi Lane, saya hanya boleh bayangkan bahawa 8 saat itu terasa seperti 8 jam. Dia langsung tidak tahu bahawa tunggangan ini akan menjadi yang terakhir baginya, dan dia juga pasti tidak tahu ia akan mengubah sukan ini selama-lamanya. Ini bukan sekadar kisah tentang satu tunggangan legenda. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki yang menjadi ikon dan seekor lembu jantan yang menjadi terkenal kerana kejahatannya. Hari ini, saya meneroka kisah tragis dan mendebarkan tentang lembu jantan yang membunuh Lane Frost. Selamat datang ke Ekstrim. Lane dilahirkan pada 12 Oktober 1963 di La Junta, Colorado, yang sebenarnya hanya 3 jam dari tempat saya tinggal. Ayahnya, Clyde, adalah seorang koboi rodeo 3 acara yang berani dan mahir. Sebagai seorang budak kecil, Lane sering menonton ayahnya beraksi, mungkin tanpa benar-benar memahami bahaya besar yang dihadapi ayahnya setiap kali dia menunggang lembu jantan. Tetapi pendedahan awal kepada keberanian dan kemahiran ayahnya mungkin telah menyalakan semangat dalam dirinya, membawa dia mengikuti jejak yang sama. Keluarga Lane akhirnya berpindah ke Oklahoma semasa zaman kanak-kanaknya. Di sana, dia benar-benar didedahkan sepenuhnya dengan warisan rodeo. Dia menghabiskan berjam-jam mendengar kisah-kisah ikonik koboi legenda dari seluruh negeri. Dan mungkin sebahagian daripada mereka adalah kawan-kawan ayahnya. Tetapi jika anda bertanya kepada Ibu Lane, Elsie, dia nampaknya tidak berminat dengan sukan menunggang lembu jantan semasa kecil. Dalam satu temu bual, dia berkata, dia memang tak pernah berminat. Dia pun jarang tengok rodeo. Sehinggalah saya beritahu dia, ayah kamu sedang bersedia untuk menunggang. Dan kemudian barulah dia tengok. Selebihnya dia akan bermain tanah. Walaupun dengan komen ibunya, jelas sekali semangat menunggang lembu sudah mengalir dalam darahnya. Dan pada usia 5 tahun, dia sudah pun menunggang anak lembu pertamanya. Ia dengan cepat menjadi jelas bahawa dia memang berbakat semula jadi, dan Lane tidak lama kemudian memenangi beberapa anugerah dari rodeo belia di seluruh negara. Walaupun ramai antara kita tidak dapat membayangkan meletakkan anak kecil kita di atas belakang seekor lembu jantan yang agresif dan berbahaya. Pada usia 10 tahun, koboi muda ini telah meraih kemenangan yang mengagumkan dalam pelbagai pertandingan. Memenangi tempat pertama dalam acara menunggang tanpa pelana, kedua dalam acara menangkap anak lembu dengan tali, dan ketiga dalam acara menunggang anak lembu Di rodeo Little Buckaroos di Lembangan Uintah. Pada tahun 1981, beliau menjadi juara menunggang lembu jantan Sekolah Menengah Kebangsaan, dan kurang daripada setahun kemudian, beliau dinobatkan sebagai juara menunggang lembu jantan di peringkat akhir kebangsaan belia yang pertama di Fort Worth, Texas. Pada ketika ini, segalanya sudah bermula, dan Lane berada di landasan sehala untuk menjadi salah seorang penunggang lembu jantan terhebat dalam sejarah Amerika Syarikat. Beliau tamat sekolah menengah pada tahun 1982 dan hampir serta-merta menyertai Persatuan Koboi Rodeo Profesional serta mula menunggang secara sepenuh masa. Beliau layak ke rodeo final kebangsaan pertamanya 2 tahun kemudian. Ini adalah kemuncak dunia menunggang lembu dan untuk memenanginya akan mengukuhkan tempat mana-mana penunggang dalam buku sejarah. Pada ketika ini, Lane sedang mengumpul peminat yang mengaguminya bukan sahaja kerana sikap beraninya yang membolehkannya menunggang beberapa lembu paling berbahaya di arena, tetapi juga kerana kemahiran unik yang dimilikinya. Orang ramai akan berpusu-pusu ke arena dan berdiri dengan penuh kagum apabila dia berjaya mengutip mata demi mata pada setiap lembu yang ditungganginya.
Ia sememangnya satu seni yang bergerak dan para peminatnya tidak dapat menahan diri daripada mengagumi bakatnya. Pada tahun 1986, dia membawa kerjayanya ke tahap seterusnya dengan merangkul gelaran purata menunggang lembu di National Finals Rodeo yang diidam-idamkan. Tetapi ini bukanlah hadiah tertinggi bagi seorang penunggang lembu. Lane hampir-hampir terlepas peluang untuk menjadi juara dunia pada tahun itu apabila beliau mendapat tempat ketiga. Tetapi dia tidak membiarkan perkara ini melemahkan semangatnya. Pada tahun berikutnya, dia berusaha lebih keras daripada sebelumnya dan menjelang akhir tahun 1987, impiannya telah menjadi kenyataan. Akhirnya, beliau dinobatkan sebagai juara dunia menunggang lembu. Lane meneruskan kejayaan ini dengan melayakkan diri ke National Finals Rodeo selama 5 tahun berturut-turut, dari 1984 hingga 1988. Ini adalah setaraf dengan Super Bowl bagi koboi. Setiap tahun, koboi dan koboi wanita terbaik di negara ini berkumpul dan bertanding dalam beberapa siri acara. Walaupun dengan pencapaiannya dan gelaran juara dunia kini dalam genggamannya, salah satu kejayaan paling menonjol beliau berlaku pada tahun 1988. Sedikit lencongan daripada kekecohan ini. Jika anda mahu lebih banyak kisah mentah dan tanpa tapisan yang kami tak boleh tunjuk di sini, sertailah komuniti ekstrim di Patreon. Jumpa anda di ekstrim yang sebenar. Pada tahun 1988, Lane telah mengambil bahagian dalam satu acara yang dikenali sebagai Challenge of the Champions. Pertandingan ini diwujudkan oleh John Groene, seorang tokoh terkenal dalam dunia rodeo. Dia merancang untuk mempertemukan Lane dengan salah satu haiwan paling terkenal dan digeruni yang pernah memasuki arena. Lembu miliknya sendiri, Red Rock. Anda lihat, lembu ini bukanlah haiwan biasa. Ia adalah sesuatu yang paling diidamkan oleh para penunggang lembu. Dalam lebih 300 percubaan berasingan, para penunggang lembu telah cuba untuk bertahan selama 8 saat dan setiap kali, mereka semua tercampak jatuh. Bagi ramai dalam dunia koboi, tugas ini kelihatan hampir mustahil. Dengan berat melebihi 1,800 paun, Red Rock adalah antara lembu paling besar dan paling berbahaya dalam sejarah rodeo. Status tanpa kalahnya menjadikan dia satu legenda dalam dunia koboi. Jadi apabila Lane ditawarkan peluang untuk bertanding menentang Red Rock, dia tidak teragak-agak walau sesaat pun. Dia menyahut cabaran itu dan akhirnya berjaya mengukir namanya dalam buku sejarah sebagai lelaki pertama yang menunggang Red Rock semasa percubaan kelimanya di Redding Rodeo di Redding, California pada 20 Mei. Menjelang tahun 1989, Lane telah mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu nama terhebat yang pernah menghiasi sukan menunggang lembu. Tetapi bukan hanya kemahirannya yang memenangi hati penonton dari komuniti koboi. Lane mempunyai senyuman yang mampu menerangi sebuah bilik dan personaliti karismatik serta kebaikannya membolehkan dia berhubung dengan peminat pada tahap yang lebih mendalam. Tetapi apabila tiba masanya untuk memegang tali di sekeliling kaki belakang lembu jantan dan bertahan selama 8 saat, dia serta-merta masuk ke mod beraksi dan semuanya berjalan seperti biasa. Tiada ruang untuk kesilapan apabila anda berurusan dengan lembu jantan seperti ini. Satu kesilapan kecil atau kehilangan tumpuan boleh menjadi perbezaan antara hidup dan mati dalam bidang kerjanya. Di saluran ini saya telah berkongsi beberapa video tentang betapa berbahaya dan tidak dapat dijangka makhluk-makhluk ini. Ramai yang mempunyai peratusan jatuh yang membuatkan kita tertanya-tanya, mengapa sesiapa pun sanggup cuba menunggang makhluk sebegini pada mulanya. Gabungkan ini dengan berat badan mereka yang sangat besar dan kekuatan yang tiada tandingan, memang mudah untuk faham kenapa walaupun penunggang lembu paling hebat pun akan rasa ketakutan yang amat sangat bila mereka bertentang mata dengan lawan mereka pada malam itu. Walaupun dianggap sebagai salah seorang penunggang paling mahir dalam generasinya, Lane tetap rendah diri. Dia sentiasa sedar bahawa kekuatan luar biasa mana-mana lembu boleh menyebabkan dia meninggal dunia lebih awal. Tetapi inilah kehidupan yang dia pilih dan kami tidak fikir dia pernah menyesal walau sesaat pun. Pada 30 Julai 1989, dia akan berhadapan dengan seekor lembu yang akan mengubah sejarah selama-lamanya. Pada usia hanya 25 tahun, Lane dijadualkan untuk mengambil bahagian dalam acara menunggang lembu di pertunjukan Cheyenne Frontier Days di Wyoming. Acara popular ini menjadi laluan untuk Lane mendapatkan tempatnya di National Rodeo Finals untuk tahun ke-6 berturut-turut. Namun, yang menghalang jalannya ialah seekor lembu besar yang dikenali oleh penduduk tempatan sebagai taking care of business. Dengan anggaran berat 1,500 paun, ia tidaklah seberat musuh ketatnya Red Rock. Walaupun sesetengah lembu ditakuti dan diingati oleh penunggang,
kerana sifatnya yang tidak dapat dijangka atau kehebatannya. Taking Care of Business mengukir namanya dalam sejarah rodeo atas sebab yang berbeza sama sekali. Taking Care of Business ialah seekor lembu Brahma milik syarikat Bad Company Rodeo. Sebuah kumpulan yang terkenal kerana menghasilkan beberapa ekor lembu paling menakutkan yang pernah memasuki arena. Baka ini berasal dari India. Sebelum dibiakkan di Amerika Syarikat pada abad ke-19, dihormati kerana ketahanan haba yang luar biasa, kesuburan dan kelebihan genetik dalam pembiakan silang. Namun saiz mereka yang luar biasa, tubuh yang berotot dan kecenderungan untuk melompat menjadikan mereka calon yang ideal untuk rodeo. Menjelang pertunjukan Cheyenne Frontier Days pada tahun 1989, Taking Care of Business telah mendapat reputasi sebagai haiwan yang gagah di kalangan mereka dalam litar rodeo. Walaupun kerjayanya singkat, kekuatan luar biasa dan kuasa melompatnya sudah pasti membuat ramai penunggang tertanya-tanya tentang keputusan awal mereka untuk menunggangnya sejak awal lagi. Maksud saya, bolehkah anda salahkan mereka? Dilempar dari haiwan ini sudah pasti akan meninggalkan para penunggang dengan banyak lebam pada keesokan paginya. Walau bagaimanapun, jika seorang penunggang mendapat namanya, mereka terpaksa memanjat badan haiwan yang besar itu dan berusaha sedaya upaya untuk bertahan sementara masa perlahan-lahan berlalu. Pada hari acara itu, segala-galanya berjalan seperti biasa untuk Lane. Dia meluangkan sedikit masa berbual dengan peminat-peminat kesayangannya yang telah datang dari jauh untuk menyaksikan persembahannya. Dia merasakan dirinya bakal mencipta sejarah. Keyakinannya berada pada tahap tertinggi selepas beberapa kemenangan mengagumkan sepanjang tahun lalu. Tetapi jika anda telah mengikuti saluran ini untuk beberapa lama, anda akan tahu bahawa tiada siapa yang kebal daripada tragedi dan bencana boleh berlaku pada bila-bila masa. Cahaya matahari mula menembusi awan selepas hujan turun dan menerangi pentas tanah dan lumpurnya. Keadaan di arena itu mencabar, tetapi Lane, seperti biasa, tetap cemerlang walaupun peluang agak tidak memihak kepadanya. Orang ramai bersorak menyebut namanya ketika dia melangkah ke arah lembu itu. Dan pada pukul 3.30 petang, dia telah ditolak melalui pintu tengah. Inilah masanya untuk beraksi. Lane berjaya mengawal keseimbangannya dengan baik ketika lembu itu melompat keluar dengan ganas dan mengendang. Dia menggenggam tali dengan lebih erat, menggunakan setiap tenaga yang ada untuk kekal di atas belakangnya, sambil memacu lembu itu untuk mendapatkan mata tambahan. Penonton bersorak apabila lengan bebasnya melambai setiap kali lembu itu melompat dengan kuat. Tidak kira sekuat mana Taking Care of Business mencuba, ia tetap gagal untuk menjatuhkan Lane dari belakangnya setiap kali melompat dan menunduk. Untuk seketika, nampak seperti Lane telah menyamai kehebatan lembu itu. Tetapi kemudian, dengan satu hentakan tajam dan pusingan arah, Taking Care of Business melontarkan Lane dari belakangnya. Penonton bersorak dan mula bertepuk tangan mengetahui bahawa Lane telah berjaya bertahan selama 8 saat yang diperlukan untuk mendapat markah. Tetapi hampir serta-merta, mereka mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Pergelangan tangan Lane telah tersangkut pada tali dan dia jatuh dengan cara yang janggal. Terjatuh betul-betul di hadapan pandangan mata lembu itu. Sebelum dia sempat berkelip mata, Taking Care of Business menerjang ke arahnya, lalu terus menyerangnya dengan ganas ketika dia menggulungkan badan di atas tanah. Lembu itu memijak kepala dan badannya menggunakan berat badannya yang sangat besar. Kemudian, dengan satu tujahan yang kuat, lembu itu menikamkan tanduknya yang besar ke sisi badannya. Orang ramai terkejut dan terus senyap apabila mereka melihat wira mereka terbaring di tengah-tengah arena. Dalam beberapa saat, Lane berjaya bangun semula, tetapi kerusakan telah pun berlaku. Dia jelas sedang menahan kesakitan yang teramat sangat dan sukar untuk bernafas. Dia dengan cemas melambai kepada rakannya, Tuff Hideman, di tepi gelanggang untuk meminta bantuan. Rakaman mengerikan kejadian itu kemudian menunjukkan Lane mengambil beberapa langkah ke arah mereka yang bergegas membantunya sebelum rebah muka dahulu ke dalam tanah. Petugas perubatan bergegas membantunya. Mereka cuba sedaya upaya untuk mendapatkan respons daripada penunggang lembu itu. Tetapi dengan cepat menjadi jelas bahawa tiada apa yang boleh mereka lakukan. Kesunyian menyelubungi arena apabila orang ramai menyaksikan tubuh Lane yang tidak bernyawa dibawa pergi oleh perkhidmatan kecemasan. Pada waktu dia tiba di Memorial Hospital kira-kira jam 4 petang, dia telah disahkan meninggal dunia. Dr. Skip Ross adalah salah seorang yang pertama memberi bantuan dan kemudian bercakap tentang peristiwa pada hari yang penuh takdir itu. Dia percaya hentakan tanduk lembu itu telah mematahkan beberapa tulang rusuk Lane dan salah satunya mungkin telah menembusi arteri utama atau bahkan jantungnya, menyebabkan pendarahan dalaman yang teruk. Taking Care of Business baru sahaja meragut nyawa
salah seorang penunggang lembu terbaik dalam sejarah sukan itu. Dan sepanjang baki kerjayanya, ia membawa stigma sebagai lembu yang membunuh Lane Frost. Apabila orang ramai tiba di arena untuk menyaksikan Lane Frost bertanding pada petang itu, tiada siapa pun terbayang bahawa itulah kali terakhir mereka akan melihat Lane di atas belakang lembu. Berita tentang kematian lelaki berusia 25 tahun itu tersebar dengan pantas seperti api merebak. Ramai yang tidak dapat mempercayainya, manakala yang lain dalam komuniti koboi pula terkejut dan tergamam. Bagaimana salah seorang penunggang lembu terbaik pada zamannya boleh meninggal dunia dengan cara sebegitu? Seperti yang dikatakan oleh Flynn Rasmussen, seorang badut rodeo PBR yang ikonik. Seorang lelaki seperti itu, seorang juara dunia yang semua orang tahu. Bagi kami, dia adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh. Sesuatu yang sukar difahami. Penunggang sejak hari itu akan melangkah ke dalam kandang dengan pemahaman yang tidak terucap tentang bahaya maut yang tersembunyi di sebalik aksi melompat lembu yang kelihatan biasa. Bagi ramai orang, hakikat apa yang berlaku benar-benar terasa. Dan penunggang profesional terpaksa menerima kenyataan bahawa maut boleh menjemput mereka pada bila-bila masa di dalam arena. Kematian Lane telah melemparkan bayang hitam ke atas komuniti rodeo dan ramai yang mula bertanya soalan. Adakah sukan ini benar-benar lebih mementingkan hiburan berbanding penunggangnya sendiri? Pemergian tragis beliau telah membuka mata ramai orang dan menunjukkan dua perkara kepada komuniti penunggang lembu. Bahawa kejayaan dalam sukan menunggang lembu tidak benar-benar disahkan sehingga penunggang dan lembu keluar dengan selamat. Dan bahawa walaupun yang terbaik pun boleh jatuh dalam sekelip mata. Namun, kehilangan yang mengerikan yang menggoncang komuniti rodeo ke akar umbi juga telah membawa kepada satu revolusi besar dalam aspek keselamatan. Tiba-tiba, menjadi jelas bahawa garis antara tunggangan yang mendebarkan dan tragedi maut terlalu nipis. Dan mungkin sudah tiba masanya sukan ini melakukan sesuatu yang lebih untuk melindungi para atletnya. Kejadian itu menonjolkan keperluan untuk langkah keselamatan yang lebih baik, termasuk penggunaan vest pelindung, topi keledar dan peralatan lain untuk para penunggang. Seperti yang dikatakan oleh Rasmussen kemudian. Bila kita lihat perkara itu sekarang, dengan apa yang saya telah lihat sepanjang kerjaya saya dan melihat apa yang dipakai oleh penunggang lembu, saya rasa dia langsung tidak akan cedera. Salah satu tokoh penting dalam gerakan keselamatan ialah rakan lama Lane dan juga penunggang lembu Cody Lambert. Hampir 3 tahun selepas kematian Lane, Cody telah membantu mereka bentuk dan melancarkan jaket pelindung pertama yang bertujuan untuk melindungi penunggang daripada luka tikaman dan trauma tumpul. Idea untuk jaket pelindung itu datang daripada yang dipakai oleh adik lelakinya, seorang joki yang menunggang kuda lumba. Lambert telah mengubah suai jaket joki supaya boleh dipakai di luar pakaian penunggang. Ia fleksibel, mudah ditanggalkan dan mempunyai gaya barat yang sesuai dengan suasana rodeo. Inilah permulaan revolusi keselamatan yang akan mengubah sukan menunggang lembu jantan selama-lamanya. Penunggang kini lebih sedar tentang bahaya serius yang mereka hadapi setiap kali mereka memasuki arena. James Burton Mooney adalah salah seorang daripada ramai koboi rodeo profesional yang secara terbuka mengakui bahawa dia berhutang budi kepada Lane selama-lamanya. Sepanjang kerjayanya, Mooney menunggang beberapa ekor lembu jantan yang paling tinggi ranking dalam sukan ini semasa tahun-tahunnya bersama PBR dan mencipta sejarah pada tahun 2016 apabila dia menjadi penunggang lembu jantan pertama yang mencapai tanda $7 juta dalam pendapatan kerjaya. Lane adalah seorang legenda di matanya dan semasa satu temu bual, dia menekankan pengaruh yang Lane berikan terhadap kejayanya sendiri. Saya membesar dengan menonton Lane Frost. Jadi begitulah cara saya belajar menunggang lembu jantan. Mooney juga mengakui bahawa ciptaan Cody telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Memang malang apabila perkara seperti kematian Frost perlu berlaku untuk mengubah keadaan dan mendapatkan sesuatu seperti itu. Tapi kau tahu, itu semua adalah sebahagian daripada permainan. Tetapi kesan kematian Lane bukan sahaja terhad kepada langkah keselamatan dalam sukan itu. Ia secara drastik mengubah cara kedua-dua pesaing dan peminat melihat rodeo secara keseluruhan. Ramai penunggang mula mendekati sukan menunggang lembu dengan rasa hormat dan berhati-hati yang lebih tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Nevada Newman, seorang penunggang lembu dari Millstone, Montana. Ia memang menunjukkan bahawa ini adalah sukan yang berbahaya dan anda boleh mati. Ia juga membuatkan kami lebih menghormati sukan ini. Begitu juga, para peminat mula melihat sukan menunggang lembu dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko yang terlibat, sekaligus membawa kepada sikap yang lebih menghormati dan menyokong terhadap sukan ini. Pengaruh Lane Frost masih dapat dilihat dalam sukan menunggang lembu moden. Legasi Lane Frost terus memberi inspirasi kepada para penunggang yang mengambil inspirasi daripada bakat,
perwatakan dan dedikasinya terhadap sukan ini. Nathan Shepherd, seorang penunggang lembu profesional berkata, "Kami seolah-olah meraihkan setiap hari kerana beliau. Kami sentiasa menyanjungi beliau setiap hari." Pengaruh yang berterusan ini menjadi peringatan tentang pentingnya keselamatan dalam sukan menunggang lembu jantan dan keperluan untuk menghormati memori Lane dengan terus memperbaiki langkah-langkah keselamatan dalam sukan ini. Terima kasih kerana menonton dan saya akan jumpa anda di video seterusnya. Terus berani dan hiduplah dengan keberanian.